hari ini kami akan rehearsal di Ideal Live Arena untuk konsert intim Kasih Kekasih. Ada aku ada cicak kat situ. So tanya Wina. So kau okey, ada holding room ah. Okey. Assalamualaikum. Mana masuk ke? Masuk je. Saya peminat. Kau dua makan pisang. Adik. Hello. Hello. Kalau datang sampai dah ke? Sampai tu dalam bilik tu. Oh, ya ke? Mana sampah? Mana? Selamat. Pakai baju ke tak? Baju show. lama jumpa sini. Di mana-mana ada? Ya, saya ada. Fatih. Ya Allah. Ya Allah Akbar. Kata. Tak apa tiket. Saya. Sini Encik Safwan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa? Sekarang tengah buat apa? Sekarang nak training. Training program. Training ini baru makan baru training. Kita dah sampai di Ideal Live Arena dekat Damansara 3. Baru nak start intim, baru nak start sound check. Dia orang punya giliran mungkin lagi sejam kan. Jadi makan dulu. Kita soleha yang akan membahagiakan tetangga. Okay, sekarang kita akan pergi ke Ideal Live untuk buat persembahan kat sana. Kalau sini hotel, sini ke Ideal Live atau dipanggil sebagai kompleks mall, lebih kurang 500 meter. Rapper B1. atas Dia selodok. Sampai lantai dia ni pun. Oh, gede. dah. Baru boleh tubik. Sini dah. Oh. Makan tak? Nak makan tak? Dah pindah makanan kita. Dia dah pindahkan makanan? Jom, nak makan tu. Sekejap. Firos. Sekarang buat apa? Belajar? Bukan sekarang lah. Malam tadi baru dapat. Oh, ya. Jadi, awak kat mana? Bukan. Pasal sini, ada sini. Dia sedangkan dia serah slim macam ni. Okey. Macam ni. Jalan. Faham? Kita tengok siapa orang sebelah. Kita berdepan. Awak depan, ini depan. Macam mana perasaan? Okey. Okey. Dah ingat step? Macam mana? Okay, musician on stage. Fatih keluar. Jom, Fatih, sini.
Cinta kepada Nabi SAW dalam hati anak-anak kita dan kebanyakan berselawat. Kita ajar mereka berselawat mencintai Nabi SAW.